Assalamualaikum, selamat petang. Apa khabar semua? Sihat? Kalau sihat, Alhamdulillah. Saya hari ini nak berkongsi pengalaman saya lah. Masa saya jadi ibu muda dulu, baru-baru berkahwin dengan suami saya. Masa tu, saya nikah dengan suami saya umur 19 tahun, saya dah jadi ibu. Saya ingat lagi masa tu, tahun 94. Suami saya hanya bekerja kilang dengan gaji RM15. Kita orang berpindah duduk dekat Kelang. Siapa tak tahu, daripada dulu sampai sekarang Kelang tu kos hari hidup memang tinggi. Memang, memang berjuang betul aku nak duduk kat situ hidup. Segala-gala benda mahal. Lama juga saya duduk dekat situ. Tahu jugalah. Susah memang susah. Ya. Tapi macam saya cakap, saya duduk di kawasan yang kos hari hidup tinggi Kelang. Jadi saya kena pandai atur kewangan saya. Kalau saya tak pandai memang kebulung. Memang tak terbayar saya rumah bil bagai. Lepas tu memang susah lah. Sampai anak saya lahir, anak yang pertama. Memang hidup memang struggle nak simpan duit. Bolehlah simpan tapi tak banyak lah. Lepas tu masa tahun 99 saya mengandung anak nombor 2. Sebab saya dah tak tahan sangat dengan kos hari hidup di Kelang tu, saya ajak suami saya berpindah ke sini lah, Melaka ni. Okey, kita orang pindah kat Melaka masa tu setelah mengandung anak saya nombor 2, 6 bulan. Bayangkan suami saya pindah sini, dia nak mencari kerja baru lagi. Alhamdulillah tak sampai seminggu suami saya dapat kerja baru, kerja kilang juga. Tapi gaji dia RM30 sehari. Dengan gaji RM30 sehari itulah saya simpan duit untuk beli keperluan baby, manakala anak saya yang nombor 1 lagi ada kan. Tapi Alhamdulillah lah sebab beza anak nombor 1 dengan nombor 2 6 tahun. Jadi tidaklah anak saya yang 6 tahun tu pakai pampers lagi kan. Kalau macam jarak dekat-dekat ni mampus saya. Dengan gaji dia RM30 tu, itulah saya buat simpanan untuk beli barang keperluan baby. Mana kita orang baru berpindah ke Melaka ni. Memang susah juga lah hidup masa tu. Tapi Alhamdulillah cukup. Boleh. Asalkan kita bersyukur boleh. Itulah nikmatnya kalau kita bersyukur rezeki kita berkah. Sebab kita tak ngeluh. Saya walaupun berapa gaji suami saya dulu beri ke tangan saya tak pernah ngeluh cakap, sikitnya tak ada. Tetap saya syukur. Cuma otak saya ligat lah fikir macam mana saya nak atur duit. Sebab saya yang pegang duit, bukan suami. Dia juga suami saya bukan jenis perokok dia tak merokok. So, lama juga suami saya kerja masa tu. Macam saya cakap, hidup ni nak kena belajar bersyukur, baru Allah tambah rezeki. Bila kita bersyukur, yang sikit tu pun berkah. Itu saya cakap.
Saya dengan suami saya tak ada kenderaan, tak ada kereta, tak ada motor, tak ada. Suami saya bukan orang senang, saya pun bukan orang senang. Dan saya tak bekerja, saya sewa rumah sepenuh masa. Lahir dia anak saya nombor 2. Alhamdulillah, rezeki dari Allah. Saya saving, simpan duit. Saya tak sangka duit saya yang simpan tu boleh beli sebiji motor untuk suami saya. Itulah motor pertama kita orang, suami saya beli untuk kenderaan kita orang ke mana-mana. Nampak tak? Bila kita bersyukur dengan rezeki sikit yang Allah bagi, tanpa kita sedar, rezeki tu berkah, kita boleh simpan. Malah lebih lagi. Pelan-pelan, hidup kami pun bertambah baik. Walaupun tak kaya, tapi taklah sesusah masa kita orang duduk di Kelang dulu. Sampailah sekarang. Alhamdulillah. Hidup ni nasihat saya lah pada pasangan muda-muda ni. Bila kita susah, jangan suka meluah dekat sosial media berapa kali saya nak tegur. Tempat kita meluah minta pertolongan tu pada Allah. Sujudlah 5 kali sehari. Sikit pun kita dapat, cuba belajar cakap Alhamdulillah, syukur. Bila suami keluar bekerja, isteri ni, bila suami keluar bekerja kan, kita hantar ke pintu. Selalunya kan kita akan buat macam tu. Bila suami keluar bekerja, kita akan hantar ke pintu. Melangkah dia suami, cuba doakan dalam hati, ya Allah, murahkan rezeki suamiku, lindungilah dia pergi dan balik. Lepas tu, doakan yang baik-baik. Yang baik-baik lah. Yang apa kita rasa baik untuk kita dan suami. Makbul, sebab doa isteri tu makbul Saya tu je saya amalkan. Walaupun saya kadang-kadang bertekad dengan suami kan. Suami saya bekerja, saya tetap akan doakan dia. Walaupun tak banyak kita dapat, tak bolehlah kita beli rumah banglo. Janji, cukup. Kita boleh bagi makan anak, bayar sewa rumah. Kita boleh bayar bil, kita boleh simpan sikit-sikit, boleh sekolahkan anak tanpa berhutang. Hidup kalau kita dah sampai berhutang, tak elok sebenarnya. Kecuali lah kalau macam kita nak berhutang kereta ke motor, tu keperluan rumah. Tapi kalau benda-benda lain, elakkanlah. Tak ada pun tak apa. Contohnya barang kemas. Barang kemas kalau tak ada, sampai kita nak berhutang, tak payahlah. Ada rezeki tu nanti. Macam barang perabot rumah, tak payah. Lagi-lagi kalau anak kecil banyak keperluannya, tak payah berhutang. Belajar untuk terima apa ada di hidup ni. Kenapa saya cakap belajar untuk terima apa adanya hidup ni? Supaya kita tetap rasa bersyukur. Kalau ada rezeki lebih nanti, kumpul duit beli. Bila anak kecil-kecil, tumpukan pada pendidikan anak-anak, pembesaran anak-anak. Satu lagi saya tegur lah, kadang-kadang saya tengok ibu-ibu sekarang ni, parents sekarang ni lah, ibu bapa sekarang ni. Anak dia 4 tahun, 5 tahun pun still pakai pampers. Itu kan satu pembaziran. Anak bila dah umur 2 tahun, dia dah faham. Cuba cakap dengan anak. Kalau nak buang air besar, buang air kecil, beritahu mak. Cakap dengan mak, ya, kesian mak penat. Kesian mak penat nanti adik kencing merata, berak merata. Penat mak bersihkan. Nanti kalau nak berak ke, nak kencing ke, cakap dengan anak. Anak 2 tahun dia dah faham. Beritahu mak, nanti mak bawa pergi tandas. Ajar. Anak saya dua-dua 2 tahun dah stop pakai pampers. Kecuali kalau kita orang keluar. Itu kadang-kadang dia pergi pasar raya. Mak,
Nak buang air besar, nak buang air kecil. Dia tak nak buang kat pampers sebab dia terbiasa. Boleh kita buat kita tandas. Ajar. Kan saving duit tu kalau kita tak pakai anak pampers. Kena bijak. Satu lagi jajan. Jangan banyak berjajan. Jangan biarkan anak berjajan. Jajan tu pun pembaziran juga. Beli je roti, beli jam, letak dekat rumah. Dia nak makan, makan. Dia nak aiskrim, beli aiskrim yang mangkuk tu, beli kon. Jimat. Kena pandai. Kita pun janganlah anak kecil-kecil, even anak tolong sekolah lagi, kerap nak makan luar. Ada duit sikit makan luar. Ada duit sikit makan luar. Kan pembaziran tu. Duit yang kita makan luar tu, kau boleh simpan dalam masih jauh ke depan. Cuba simpan. Boleh makan luar sebulan sekali, sebulan 2 kali, boleh. Tak salah. Bersalahnya sekali suami gaji, boleh. Tapi jangan ini kadang-kadang malam masak makan luar. Pembaziran. Ini saya tegur sebab kadang-kadang saya tengok ada yang meluh kat media sosial tu. Adalah saya tengok. Susah. Duit tak cukup, tak cukup. Cuba semak diri kita. Kita dah bersyukur ke untuk hari ni. Walaupun sikit, cuba bersyukur. Amalkanlah bersyukur ni, ya Allah. Betul saya cakap nikmatnya nanti. Walaupun sikit, boleh simpan. Cukup. Lepas tu pengaturan kewangan. Kena bijak. Saya tak tahulah. Mungkin ada rumah tangga suami yang atur. Ada setengah isteri. Pandai-pandai lah. Pandai-pandai atur kewangan. InsyaAllah nanti cukup. Jangan membazir pada benda yang tahu faedah. Fikir. Kalau kita ni ikan bilis, ikutlah cari ikan bilis. Jangan berangan-angan kita jadi ikan parang. Hidup ikut kemampuan. Saya tu je saya terapkan sampai sekarang. Daripada kita mengeluh kat media sosial tu, lebih baik kita banyak-banyak istighfar, berdoa kepada yang memberi rezeki. Minta pada Allah. Allah tu tak tidur, dia nampak je. Dia dengar je doa kita. Sabar. Jangan meluar kat media sosial. Nanti bila orang kecam, kita koyak, sakit hati. Betul tak? Itulah nasihat saya. Ibu-ibu muda, pasangan muda. Pandai-pandai. Hiduplah ikut cara kemampuan kita. Pandai-pandai. Kalau kita pandai mengatur, pandai susun perbelanjaan, bayangkan kalau kita boleh simpan RM50 sebulan, RM100 sebulan. Kan bermanfaat juga bila kecemasan masih ada duit di tangan. Yang mana tak perlu, tak payah buat, tak payah beli. Mana-mana ibu suri rumah, anak 2 tahun, ajar. Anak dah 2 tahun tu dah faham bahasa dah. Bagi tahu dia kalau nak kencing ke, nak berak ke, nak cakap dengan ibu, cakap dengan mama ke, cakap dengan mak, apa panggilnya Umi ke. Nanti Umi bawa, mak bawa. Jangan kencing berak mata-rata. Kesian mak letih. Terangkan macam tu, anak-anak faham. InsyaAllah. Satu lagi saya cakap, jangan biasakan anak main handphone. Selalunya budak yang selalu main handphone ni, dia kalau kita bercakap, dia kurang tangkap otak dia. Anak-anak dulu mana ada handphone, cakap sekali dah faham. Sekarang, menghayal anak-anak tu. Hidup dalam dunia dia sendiri. Disebabkan handphone.
Kalau kita suruh rumah, rajin-rajin berbual dengan anak. Supaya anak faham arahan apa yang kita nak sampaikan. Macam saya dulu, tiap-tiap hari beber dengan anak. 2 tahun anak saya dah tak pakai pampers. Kecuali kalau berjalan jauh. Baru pakai. Kan jimat. Satu lagi itulah. Kurang-kurangkan mengeluh dekat media sosial ni. Saya pun kadang-kadang tengok. Bila kena kecam, kesian juga. Memang kadang-kadang kecaman tu pedas juga. Sebab tu, selek-elok tempat mengadu tu kat mana? Pada Allah. Kita kalau ada masalah, ada apa pun, cuba mengadu kat dia. Tenang hati. Ada je jalan keluar nanti, insyaAllah. Jadi pandai-pandailah anak-anak muda ni, ibu-ibu muda, bapa-bapa muda ni. Atur hidup, atur kewangan. Ingat, sikit ke, banyak ke, tetaplah bersyukur. Ingat untuk jimat, ingatlah untuk simpan. Ya? Jangan bazir. Anggaplah ni mak yang nasihatkan. Saya ni mak-mak nenek dah. Okeylah. Itu je lah saya nak kongsikan. Assalamualaikum. Terima kasih sebab sudah dengar video saya ni, tengok saya bebel. Terima kasih. Bye.